Ya, Assalamualaikum. Baru-baru ni aku ada beli Gamebox G5. Macam ni, dia viral dekat TikTok dan juga Shopee. Cuma yang menarik dengan Gamebox ni, dia boleh main kat TV je. Korang tak salah dengar, dia boleh main dekat TV. Tapi dalam video pendek ni, aku cuma tunjuk produk ni sajalah. So, produk ni ada apa? Ada joystick untuk main 2 player. Ataupun korang boleh main single player pakai ni saja, kan? So, aku tunjuk produk ni macam ni. G5, Gamebox. So, untuk turn on, kat atas ni aja. Tolak macam ni. Okey, nampak? Terus paparkan macam ni. So, boleh pilih English ataupun Chinese. So, aku tekan English sebagai contoh. Ada banyak game, ada 500 dalam satu. So, ada Angry Bird, Contra apa semua. So, aku pilih Contra, tekan button start. Kemudian aku pilih Contra paling atas, level paling satu, tekan button start. Okey, rasanya korang biasa nampak kan? Macam ni. Okey, one player, tekan button start. Okey, paparan game dia macam ni. Okey, rasa korang biasa nampak kan. So, ni boleh lompat. Yang ni, tembak. Okey, jom kita try tembak musuh. Okey, tembak. Alamak, silap. Okey, kita try jalan. Okey, ada musuh, tembak. Okey, nampak ya? Kita tekan button tembak. Okey, tembak. Sini boleh lompat. Okey, tembak lagi. Boleh lompat, boleh jalan ke depan. Tembak atas, belakang semua. So, kalau korang berminat dengan Gamebox yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.